Ni apa benda pula Allah ni? Yang ni. Cakap dia besar ni. Tu apa pasal? Ni apa benda ni? Yang ni kan kita panggil apa tahu? Ini untuk buat hamstring. Tu buat hamstring. Hamstring bagian mana? Hamstring dia bagian belakang. Yang depan quadricep. Okey. So belakang hamstring. Tu dia. Yang ni. Ada swipe tu kan. Power. Kalau korang nak dapatkan kaki bahagian dalam inner tight nampak besar, kena main semua squat. Kena banyak main buka. Okey. So ni antara mesin target bahagian dalam. Tak banyak tempat ada mesin ni. Tak. Kalau ada Ini tu power gym-gym lah. yang macam Gym Paradise ni je. Power class lah. Cara dia first kali. Yang penting lock dulu. Baik. Dia punya Ni hook kat sini dia lah. tali dia kan. Lepas tu buka dia punya ni. Okey. Tolak buka dia dulu. punya Jadi bila turun. unlock dia punya ni besi. Lepas tu kaki buka. Jangan macam ni tau. Buka sikit. Baru tarik bahagian dalam. Kena buka. Buka sikit V macam tu. Tarik nafas. Masa turun tu make sure badan pinggang jaga lah. Jangan bungkuk ke depan. So turun Sini. Kamera tengok daripada tepi ni. penuh. Bos. Nampak. Ui, rasa tu. Fokus kat bahagian belakang. Apa nama tadi bahagian belakang? Apa? Hamstring. Hamstring. Rasa. Ya. Nafas. Dia. Mau bulat macam tu jadi. Mengangkang macam tu. Tengok. Uish. Sudah. Game ni yang paling penting sekali kan. Turun deep paling bawah. So Terus dalam bila boleh kita lah. dah habis buat tutup balik. Tapi tempat lain memang tak jumpa lah mesin ni cerita lah kan. Susah cari lah. Kalau korang nak kaki korang besar bahagian dalam kena banyak main ni. Datanglah ke Gym Paradise. Try sendiri lah mesin ni. Stay tuned guys, next video.